percintaan aku dengan Sheila Hamzah tu memang ramai yang tak persetujui. Okay, aku boleh masuk ke? Sebab aku personal. Boleh. Kan bukan ke kau dikecam sebab kau terlalu muda? Aku muda 8 tahun daripada wife. So aku rasa kenapa dikecam ni daripada sudut perspektif aku lah. Sebab aku lahir daripada TikTok. Benar daripada TikTok. Dan kau punya content pula kau try banyak aku try awet mana-mana negara. And then wife aku tu pula international punya level singer. Yang memang orang dengar. Kau dengar lah siapa-siapa nama Sheila Hamzah. Walaupun nama dia Sheilawati ke Sheila Hamzah. Dan aku pun realise benda tu. Waktu aku berkawan dengan dia pun dalam diri aku, aku berkawan dengan Sheila Hamzah. So dia ni nama besar ni. So aku letak barrier lah antara aku dengan dia. So kita sedar diri kita kat mana. Dan lama-kelamaan bercinta. Dan waktu dah decide bercinta tu pun, aku bercinta dengan Sheila Hamzah. Masih lagi mencubit diri sendiri Aku macam waktu bercinta tu macam bercinta dengan Sheila Hamzah. Betul ke ni? Betul ke ni? Lepas tu lepas 2 minggu aku dah tanya mak aku semua. Mak Ubay, arwah mak aku kan, mak Ubay ni semua. Lepas tu betul ke Ubay? Mak aku pun macam betul ke Ubay? Sebab dari satu Sheila Hamzah pernah berkahwin dulu. Lepas tu dah bercerai. And then ada anak seorang. Tu betul ke Ubay? Betul, semua orang betul ke Ubay? And then 2 minggu je bercinta dengan Sheila Hamzah, aku ajak kahwin. Gentleman. Tapi sebelum tu Bay, macam mana kau try first time kau nak try wife kau tu? Aku nak tahu. Effort. Aku tak try dia. Dia train kau? Tak ada. Kau ni kan, kau menyelam sambil minum air kan. Kau buat podcast tu. Aku waktu tu dalam mindset aku dah berkawan dengan Sheila Hamzah. Dan waktu aku berkawan dengan Sheila Hamzah bagi tahu aku tentang lelaki yang dekati dia. Ramai lah masa tu. Ada pelawak. Ada penyanyi. Jap. Keluar Imstar. Okay. Ubay keluar Imstar engagement dah. Bongok lah. Jangan siapa yang pernah try Sheila Hamzah sebelum Ubay? Betul. Tak ada antara yang bukan try, maksudnya yang berkawan dengan dia tu lah. Dia beritahu awak orang ni okey tak? Kira kau macam jadi kawan yang untuk dia bercerita. Aku pula, kau ni tak nampak ke aku suka kau? Time tu kau dah Tapi aku pun main game. Tarik tali lah. Dia cakap pasal laki ni. Lepas tu Majuk. Tak majuk. Kita mindset laki dia kena mantap. Betul tu. Aku pun cun awet ni. Okay. Terbaik bro. Okay, betul. Strong tu game kau. Cun awet ni, betul. Dia pun biasa je saya ni. Dia ni saya pernah jumpa dia ni. Ya, tapi saya dah keluar dengan dia okey je. Apa aku tak keluar pun dengan dia. Saja. Macam tak tahu ikut awak lah. Lepas tu duduk diam dalam kereta. Macam dia suka aku ni. Lepas tu tiba aku macam cakap, aku keluar dengan perempuan kan, kawan perempuan. Awak asal banyak keluar dengan kawan perempuan lah. Saya kalau ada boyfriend saya tak suka. Ni. Dia bagi hint lah. Macam tak suka. Betul ke? Tapi kita ni, aku nak beritahu yang saya suka awak dekat Sheila Hamzah pun. Sebab dia Sheila Hamzah, aku letak dia. Aku letak dia Sheila Hamzah. Aku tak letak dia Syah, Nur Syahila. Aku tak letak dia sebab dia Sheila Hamzah lah. Macam mana aku nak beritahu dia ni. And then satu hari tu kita orang selalu spend time together kan. And then satu hari tu dia ada show kat Australia. So dia pergi. So to first kita long distance sebagai kawan. So aku hantar dia ke airport. Dia dah rasa gelisah dah macam, tak nak pergi lah ni, tak best lah ni awak tak ada. Macam, apa benda dia ni? Lepas tu tiba kat Australia, dia call aku, video call. Macam, hai, buat apa tu? Aku rasa selang 10 minit, 15 minit dah akan chat. Ni dah teruk ni. Aku rasa aku rasa dia suka aku ni. Tapi kita dalam hati, takkan rasa aku budak kerja Astro, lepas tu nak bercinta dengan Sheila Hamzah, muda 8 tahun. Tak boleh ni, tak boleh. So aku relax. And then dia cakap dia tak boleh tidur, tak boleh apa dekat Australia waktu tu. Time tu kat Sydney. And then dia balik daripada Australia, aku ambil dia kat airport. So waktu tu aku ingat lagi, aku MC
dekat Astro. Oh. Untuk ambil silam. Untuk ambil silam dah. Jap, aku boleh call bos kau. Kena berhenti lah. Tahu saja je. Lepas tu dia datang, awak ni. Lepas tu dia cakap, saya ada beli perfume untuk awak apa semua. Aku tu, happy betul dia ni. Then bawa kereta. Jap, kereta apa? Waktu dah mes lah. Oh, dah mesra. Okay. Waktu dah mesti lah. Tapi aku berkawan dengan Shilam dah. Waktu aku pakai Beza abang aku tak ada kereta lagi. Beza biru. Dan dia naik, kita orang dating naik Beza biru. Subhanallah. Kadang-kadang naik kereta arwah mak aku Sona. So dia datang tiba bawa kereta. And then suddenly ini kalau yang menonton tak boleh ni lah, tak boleh ikut lah. Tiba-tiba pegang tangan. Shilam dah pegang tangan. Awak dia macam selesa. Awak tahu tak saya ni cerita. Aku cakap, uish. Shilam dah pegang tangan aku. Betul. Dekat situ aku dah ada dapat satu keyakinan untuk aku pergi confess kat dia. Lepas tu aku cakap, awak, saya suka awak. Lepas tu dia terus macam marah. Baru sekarang nak bagi tahu. Awak tak nampak ke saya bagi hint banyak apa semua macam. Damn. So waktu tu dua-dua bagi tahu cakap, saya suka awak, saya pun suka awak. And then lepas 2 minggu tu aku dah beritahu family semua. Lepas 2 minggu aku cakap dengan dia, awak jom kahwin. Lepas tu dia tanya, awak ada duit ke? Awak ada apa preparation ke? Macam dah ada dah. Sebab waktu tu aku pun aku punya income TikTok tengah naik. TikTok dengan Astro punya income banyak kan. So dah saya dah ada dah. Lepas tu betul. Betul. Family awak setuju ke? Family saya okey. Lepas tu aku terus macam booking Dewan dekat Ceras. Tak, sekejap aku nak tanya, macam mana kau boleh ada like satu perasaan yang macam kau cakap terus nak kahwin after 2 minggu? Aku tak pernah talking stage yang panjang macam tu. Oh. And then aku tak pernah. Sheila Hamzah ni aku punya childhood punya Crush lah? Crush. Okay. Kalau kau tengok kat Twitter aku banyak kali tweet pasal Kak Syah. Kak Syah dulu panggil dia Kak Syah. And then inilah jodoh aku ni. Cuk, ya Allah tolonglah kalau betul ni aku pemudahkanlah. Aku ajak kahwin dia cakap ya. Cuk, betul ke dia cakap ya ni? Betul. Okeylah. Saya booking Dewan bila nak kahwin. Patutnya kita orang plan masa bulan puasa tu nak kahwin. Nak nikah. Bulan puasa? Bulan puasa dulu lah. Tahun yang aku ni nikah dia tak panggil kalau bulan puasa aku menyelit sikit Kalau bulan puasa kan aktiviti membatalkan wuduk. Aktiviti membatalkan puasa. Bang, aku dah macam apa benda nak cerita ni. Tapi boleh kahwin waktu siang bulan puasa? Boleh lah. Boleh. Asal tak buat? Janganlah kau buat tu malam lah. Okay. Tapi arwah mak aku lah, dia cakap, apa ni awal sangat ni, tak ada apa tiba-tiba nak kahwin semua ni kan. Buat betul-betul lah Ubay nak kahwin semua. So aku pun buat lah betul. Prepare apa semua benda. Aku bayar duit semua. Lepas tu Syah pun nampak effort aku semua. So kat situ lah kita ni lah discuss pasal kahwin semua. Alhamdulillah berjaya. 2023 kan? Betul? 2023. Tahun lepas. Tahun lepas. Tahun lepas. Okay. Tahun lepas kau kahwin? 5 bulan 8 2023. Asal aku rasa macam dah lama tu. Nak setahun dah. Nak setahun dah. Setahun dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setahun dah.